ada juga changes. kes yang patient ni dia pakai ubat gigi whitening. Dia beli online. So dia been wearing every day. Tapi sampai satu tahap tiba-tiba dia tengok cermin, dia perasan gigi dia macam dah nipis tau. So bila dia datang jumpa with me, memang gigi dia memang sangat-sangat nipis dah. It's very worn down, very teruk. So tu pun macam dia menyesal lah. Of course dah menyesal, tapi macam mana dah buat kan. So memang kita buat rawatan veneer for her. Kita kembalikan. Dia nak gigi putih kan, kita memang buat veneer putih. So Alhamdulillah after memang sangat happy juga. Itu yang best So moment. ni yang best life changing moment. Belum lagi cerita yang suami tinggalkan isteri sebab gigi tak cantik pun ada juga. So dia Masa tu diorang dah divorce lah. yes, Ke baru nak ni couple dah divorce. dah divorce. And then dia bagi tahu, dia duduk kat kerusi, dia kata gigi I memang teruk. Suami I tinggalkan I sebab my gigi. Allahu Akbar. And then kita, of course kita tanya like, takkanlah sebab gigi je, mesti ada something else. So, macam tak, dia memang cakap macam tu. Ya Allah. So she's like literally crying on the dental chair, cerita. And because dia punya situation, you know, of course bila dah kahwin and then ada anak, and then anak pula special child. So memang perlu perhatian yang sangat-sangat, you know, dia tak ada time for herself lah. Jadi, and then your husband leave you because of your keadaan gigi, memang sangat-sangat sedih lah. Lepas tu I cakap kat dia, it's okay, don't worry, kita akan perbaiki, dapatkan balik senyuman you macam dulu. Not because of your husband, not because of anyone else, but for you. Yeah. So tu pun Yang tu sedih lah. bini juga. Yang tu because dia tak mampu, okay. you know. So we did a full mouth denture for her. Oh, okay. Yeah, So we did denture. extractions and then we did the denture. Maksudnya bukan untuk kecantikan, bukan veneer sahaja untuk dapatkan confident. Kadang-kadang tu orang yang tak ada gigi pun dengan kita gantikan gigi palsu tu memang terus berubah. Automatically 10 years younger. So tu macam saya rasa kejut lah saya dengar kan macam tu kan. And then patient tu dapat jujur. So sangat menyayat hati. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.